Bertemu kembali. 3 kapal tentera laut Vietnam dikatakan sedang menuju ke kawasan yang dikesan dengan tumpukan minyak di luar pantai selatan Vietnam. Kapal dijangka tiba ke destinasi tengah malam ini waktu tempatan. Untuk laporannya kami menghubungi jurufoto New Straits Times Press, Khairul Azribidin yang kini berada di Ho Chi Minh City. Menurut pengarah pentadbiran penerbangan awam Vietnam, Lai Quan Tan, tumpukan minyak dikesan di kawasan yang dipercayai menjadi lokasi terakhir pesawat malam itu dikesan dalam radar. Beliau bagaimanapun tidak dapat mengesahkan sama ada tumpukan itu berhampiran perairan Malaysia ataupun sepadan Vietnam dekat Teluk Siam. Maklumat itu telah disampaikan kepada pihak berkenaan di Singapura dan Malaysia. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan setelah memperolehi maklumat itu. Saya dan seorang lagi rakan, Effendi Abdul Rashid, akan ke Pulau Pho Quoc awal pagi esok sebelum meneruskan perjalanan menerusi jalan laut ke kawasan yang dipercayai menjadi lokasi terakhir pesawat penerbangan MH370 berhampiran sepadan perairan Malaysia. Lokasi terbabit dipercayai sejauh 200 km dari Pulau Pho Quoc. Sekian dulu laporan saya, Khairul Azribidin dari Ho Chi Minh City. Sementara itu, Amerika Syarikat sedang menghantar bantuan kepakaran serta asetnya bagi membantu usaha mencari pesawat MH370 yang hilang. Berita baik itu dikongsikan oleh Pegawai Risikan Pusat Koordinasi Mencari dan Menyelamat Aeronautika Jabatan Penerbangan Awam Malaysia Subang. Malah tawaran bantuan turut diterima dari Kerajaan Britain. Kami telah dimaklumkan oleh Liaison Officer Air Force yang bertugas di sini bahawa besok pagi kita akan mendapat bantuan daripada US Air Force akan menyediakan satu pesawat P3, Orient P3 yang berlepas daripada Japan akan terus ke Ops Area, dan daripada Ops Area kapal tersebut akan datang ke Subang untuk refueling lah. So apa-apa pun bantuan yang kita terima ni, kita ucapkan terima kasih. Manakala ada lagi beberapa negara lain yang turut sama. Lagi perkembangan terkini kehilangan pesawat MH370 dalam Nightline jam 12.30 malam ini.